Ibu-ibu yang tengah penat, tengok video ni sampai habis. Ramai ibu-ibu yang jadi superwoman. Kena nampak kuat, berkorban semua perkara dan sentiasa kena senyum. Tiba-tiba rasa penat dan nak meletup. Buat 3 perkara ni untuk kembali bangkit. Yang pertama, berhenti untuk paksa diri. Akui je kalau kita terlalu penat, jangan tekan diri kita berlebihan. Ketika kita nampak rumah bersepah, kita rasa kita dah tak mampu, relax, tarik nafas dan biarkan rumah tu bersepah sementara waktu. Sebab tak ada siapa-siapa yang mengejar kita pun. Asingkan diri kita sementara, rehat dan nanti bila kita dah ada tenaga, sambunglah buat kerja. Yang kedua, tulis apa yang awak pendam. Jangan simpan sendirian. Lama-lama kita akan meletup dan dia akan makan diri kita. Ambil pen, ambil kertas, luah saja apa yang awak nak luah. Sebab kadang-kadang kalau kita terluahkan manusia, risau menyakiti hati orang. Luah saja kat kertas, nanti kita koyak dan kita buang dengan niat aku nak alirkan dan aku nak lepaskan. Ketiga, minta kekuatan kepada Allah. Bila kita dah terlalu penat, jangan paksa diri, jangan tekan diri, jangan cari manusia. Sebab kadang-kadang manusia itulah yang mengkhianati kita. Duduk, tenang, kembali pada nafas, ambil uduk, buat solat 2 rakaat, buat solat sunat taubat dan kita sebutkan perkataan-perkataan yang baik pada diri kita. Jom ikut saya. Tarik nafas, lepaskan nafas. Ya Allah, hari ini aku akui. Aku penat, aku tak mampu, aku tak kuat. Aku serahkan diri aku kepada Engkau, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Engkaulah yang maha mengetahui apa yang aku sedang tanggung dan aku pikul. Hari ini, aku serahkan segala perasaanku, emosiku untuk kau uruskan. Tarik nafas positif. Lepaskan segala aura negatif. Ulang 3 kali. Komen dekat bawah korang rasa apa.